Apakah hukum zakat fitrah melalui online? Tidakkah zakat fitrah itu kena ada akad bayar amil zakat? Mohon pencerahan. Bagus. Dia kata kalau bayar zakat fitrah kan kena kata aku bayar zakat fitrah atas diriku yang wajib dan juga anak-anakku dan isteriku kerana Allah. Faham? Hak tukang amil kata saya terimalah zakat fitrah daripada tuan hamba sebanyak ini. Salah tu. Yang sebetulnya tak wajib apa. Okey, tak wajib apa. Yang wajib niat. Paling afdal kita niat masa kita nak bayar. Masa ambil duit tu, pegang, nak Allah ke amil. Paling afdal niat. Jadi nampak tak koma? Tak ada masalah sebenarnya kalau nak bayar zakat fitrah secara online ni. Sebab kalau kita nak bayar zakat fitrah ni, yang wajibnya hanya niat di dalam hati. Jadi sebenarnya yang beria benar kita lafaz bersalam dengan amil zakat tu adalah harus hukumnya. Tak payah buat pun tak apa. Lafaz tu hukumnya harus. Dan kadang-kadang dan biasanya kita bersalam dengan amil zakat ini sebenarnya ia hanyalah berkonsepkan silaturahim. Jadi kat sini kadang-kadang kita keliru. Sampai ada yang dah bayar zakat terlupa salam. Sampai rumah baru teringat. Allah. Lupa salam dengan amil. Start motor pergi balik. Salam dengan amil. Minta maaf amil. Tadi aku lupa nak salam. Tak payahlah sampai rupi tu. Yang paling pentingnya kata ustaz niat tu. Bahkan bila kita dah asingkan duit untuk bayar zakat fitrah tu. Kemudian memang kita dah niat dalam hati kita. Kita nak gunakan duit tu untuk bayar zakat fitrah. Itu pun dah dikira dah sah niat. Jadi samalah juga konsepnya ketika kita nak bayar zakat fitrah ini secara online. Niat dulu sebelum tu. Masa tekan tu kita niat. Cuma orang kita ni dah terbiasa. Bila bayar je zakat ada lafaznya. Kemudian tu ada salam pula dengan amil zakat fitrah. Padahal itu bukannya wajib. Yang wajib lafaz ini kata ustaz ketika akad nikah je. Akad nikah tak boleh niat, kena lafaz. Jadi teman up lah konten ini untuk memberikan peringatan sesama kita. Tambah dalam bulan ini kita akan melaksanakan tanggungjawab untuk membayar zakat fitrah. Dan satu lagi, kalau kamu nak tahu waktu yang paling afdal membayar zakat fitrah ini ialah sebelum sunat hari raya Aidilfitri itu. Dan kalau lepas daripada solat sunat Aidilfitri itu hukum dia makruh sehinggalah terbenamnya matahari. Selepas terbenamnya matahari pada 1 Syawal tersebut, hukumnya haram. Jadi itulah koma, sekadar perkongsian daripada teman untuk kita sama-sama saling ingat mengingati.